Sekejap. So, you nak putus dengan I sebab I ni kuat kongkong? Macam tu? Bukan. Habis tu? I nak putus dengan you sebab... Sebab you orang Kelantan. Hah? Kenapa pula kalau I ni orang Kelantan pun? Macam ni. Walaupun you cantik, ada rupa, tapi I tak sanggup lah time raya nak balik kampung jauh-jauh. Jam pula tu. You tak tengok ke? Orang kalau balik kampung, start dekat jam sampai 18 jam tau. Tu je kan alasan you? What the heck is wrong with you? If you cannot sacrifice that, what's the meaning of this? Do you know how much I sacrifice for you? You tak payah nak speaking sangat lah. Kalau bunyi macam Little Mrs. Jeffrey Nicole Khan, tak apalah juga. Terimalah kenyataan, I dah tak nak you. Ha? You faham tak? You tak faham bahasa ke? You don't understand? Dah lah keluar dari kereta I. Understand? Too big. Too big. Ha? Too big, jangan masuk. Too big, jangan masuk lagi. Saya rasa, Wak, kita patut buat haluan masing-masing tau. Maksud awak? Saya ada goals, Wak. Saya sayang sangat kat awak. Saya ada opportunity benda lain untuk saya achieve. I need focus on myself. Saya faham tu, Wak. Tapi sebenarnya kan... Ya, saya tahu awak sangat memahami saya. Ingat, I love you tau. Ya, saya faham tu, Wak. It's okay. Saya support awak. Terus, selamat aku. Dia ingat aku nak sangat ke dengan dia ni? Jom kita pergi minum nak? Panaslah jalan time-time macam ni kan? Panas? Panas! Kenapa buat you panas sekarang ni? Bodoh lah, aku buat dia panas. Bodoh lah. You dah panas ni, semua salah aku. Aku tak pandai kan? Ini panas ya aku. Salah aku. Salah aku. Kenapa kau panas tu? You panas ke? You panas ke? Tak apa. Biasalah panas sikit. Betul? Ya, betul. Jom. You bawa leluk sikit. Seram lah. Apa? You seram? You takut? Dia takut pula. Aku bawa kereta dia takut. Kenapa aku bawa kereta macam ni? Dia takut lah. Dia takut. Kenapa aku bawa kereta macam ni? Dia takut lah aku bawa macam ni. Relax you. Tak apa. I okey je. You. Tu siapa tu? Tak tahu. Tak nak check ke? Mana tahu ada apa-apa penting ke? Kawan office. You kenapa ni? Jut I. I tak boleh lah macam ni, you. I dah buat you takut dah. I dah buat macam-macam teruk dekat you. I dah buat you overthink dah. I rasa better kita putus je. Hah? What? Sebab I memudaratkan you. I hantar you balik Macam tu pula? Yelah, macam tu lah. Macam ni lagi. So kita putus? Ya. Eleh. Acah-acah ada goals apa semua bagai. Cakap je lah ada orang lain. Kan senang. Macam orang lain tak ada goals pula. Lah, yang ni pun sama je rupanya. So, you ni Salina kan? You asal mana? I asal Kelantan. I knew it! I dah agak dah tahu. Sebenarnya, I memang dah lama berniat untuk memperisterikan perempuan Kelantan. Sebab dengar cerita orangnya manis,
Cantik. Terbukti lah. Ni lagi seorang. Sama je rupanya. Cakap je lah ada orang lain.